Hari ni saya nak share dekat tuan-puan antara salah satu kelebihan bila kita menabung dalam bentuk emas. Yang ni saya dapat daripada guru emas saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, dalam buku Wang Emas. Salah satu kelebihan bila kita menabung dalam bentuk emas ni tuan-puan, emas ni kita boleh buat sebagai dana kecemasan. Sebagai contoh, tuan-puan yang dah kerja bertahun-tahun tapi tak boleh nak menyimpan. Simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Simpan sikit-sikit asyik nak berbelanja dan sebagainya. Boleh tukar cara, alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Contohnya, tuan-puan yang bergaji RM3,000, tuan-puan kena ada dana kecemasan at least 3 bulan gaji, iaitu RM9,000. Jadi kalau simpan dalam bentuk duit, asyik nak berbelanja je, asyik nak habiskan dan sebagainya, tuan-puan boleh tukar cara, alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Ramai dah testimoni penyimpan emas di bawah bimbingan saya, yang mana dulu tak boleh nak menyimpan, kerja bertahun-tahun tapi tak ada simpanan. Bila alihkan kepada simpanan emas, dah ada berkeping-keping simpanan emas. Jadi bagi yang tengok video saya ni, tuan-puan yang boros berbelanja, yang tak boleh nak menyimpan, cuba alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Bagi yang belum ada akaun emas, tuan-puan boleh tengok pin video saya di profile ataupun boleh isi beg biru dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.